Assalamualaikum. Hai. Okey, hari ni tak ada nak ke mana. Cuma nak pergi beli pasir kucing lah. Dah habis kan. So saja je cuba buat set up kamera yang macam ni pula. Okey, hari ni bawa Satria. Manual lah. Hari ni kita bawa kereta manual. So banyaklah yang kata kereta manual ni, transmisi manual ni satu hari akan pupus kan. Tapi apa pendapat korang pasal kereta manual ni lah, gear manual ni kan? Korang prefer manual ke auto? Sebab ada yang memang suka bawa manual. Dulu aku ada seorang atuk saudara lah, dah arwah lah kan. Dia ex-army. Lepas tu habis servis dengan army, dia bawa bas dekat Singapore. So bila dia dah bersara semua tu kan, dah tak bawa bas semua tu, dia balik kampung. Dia belilah kereta. Dan dia memang tak minat auto, walaupun dah tua. Tetap nak cari kereta manual, suka kereta manual kan. Pada dia auto ni banyak kelemahan lah pada dia lah kan. Orang lama punya, masa tu pun teknologi automatik ni tak berapa canggih macam sekarang lah kan. So bagi aku pula, kadang-kadang bawa manual ni seronok. Sebab kita ada main lah kat tangan kita kan. Otak kita pun nak gear berapa, masuk berapa, dekat sempang ni kita nak tukar ke berapa gigit gear yang sesuai kan. Untuk yang lagi pro, yang lagi power, ada hill and toe lah whatsoever kan. So untuk macam aku ni yang pemandu biasa, pemandu awam lah kan, tak pandai lah nak buat hill and toe tu kan. Tapi kadang-kadang bawa manual ni fun. Tapi janganlah kena situasi jam yang teruk kan. Memang nangis lah. Dulu kereta pertama aku Wira. Wira tu manual. So itu je kereta yang ada masa tu. Jam ke tak jam ke, tu lah dia.
Lepas tu manual diesel pula tu, clutch dia agak keras sikit lah, keras daripada manual ni kan. So bayanglah kalau kena jam kat highway, yang jam yang teruk-teruk tu, azab lah. Kadang-kadang sampai terlepas juga clutch tu lah, punya dah lengah kan. So dulu untuk orang pemegang, orang yang ambil lesen dulu-dulu memang semua manual lah. Macam mana orang kata tak tahu ke, tak pandai ke, apa pun tetap akan boleh jalankan kereta manual tu lah. Mati berapa kali ke, jadi kuda ke kereta tu, InsyaAllah boleh lah. So bila lesen automatik diperkenalkan ni, so kita ada satu kumpulan lah, satu kumpulan orang yang tak pandai langsung untuk bawa kereta manual. Yang dia pandai bawa auto, dan lesen tu pun kalau kita ambil automatik tak boleh bawa kereta manual. Satu kesalahan lah kan. Ya, semua benda ada baik dan buruk lah kan. Kebaikan, kelemahan macam tu. So tambah pula dengan teknologi gearbox automatik kan, sekarang punya yang dah moden canggih ni, tak adalah orang kata macam automatik zaman dulu kan. Automatik zaman sekarang ni, even ada gearbox yang manual dikawal oleh komputer untuk tukar. Dia macam tu kan. Kalau dulu dia just simple automatic 3 speed macam Proton Saga first dulu kan. Model-model import yang dulu just simple. So lain dia punya teknologi baru dan lama tu kan, membezakan lah. Okay, hari ni tak ada topik khusus lah nak cakap pun. Cuma dulu ada satu tips lah Ruayah bagi kan. Kalau kita bawa manual ni, macam contoh kita nak lalu Bonggol kan, kita nak lalu Bonggol, kita free, maksudnya kita tekan clutch lah, kita free gear, kita tekan clutch. Tak nak free gear pun kita tekan clutch bagi gear tu free kan. So kereta akan kurang melompat, melompat kan. Dia macam tu lah, korang boleh cuba lah. Sebab kalau yang mana bawa kereta manual tu kan, so sekarang kita ikut jalan Subang Airport. Jalan ni kejap lagi kalau dalam pukul 3 tu dah mula lah sesak. Dia akan jam di sini sebab depan tu ada traffic light, 3 traffic light untuk tembus ke jalan Sungai Buloh lama tu kan. Dan memang sini memang selalu lah akan jam. Ada airport lagi. So airport Subang ni sekarang ni ada, hari tu Asia ada sekejap dekat sini. Lepas tu dia orang dah batalkan dah semula. So yang tinggal kat sini Firefly, Batik katanya ada turun sini lah, ada naik sini. Scoot Singapore punya low cost airline. Yang lain aku tak berapa pastilah.
So kalau Firefly, kalau naik yang ATR tu rasanya daripada sini yang kalau pakai Boeing 737 tu naik dekat KLIA. Kalau dululah, tak tahulah sekarang kalau naik yang Boeing pun kat sini. Airport Subang. So belah sana tu, belah kanan tu ada macam tengah construction tau. So tak tahulah untuk buka jalan baru ke, untuk menyuraikan keadaan trafik yang dekat sini. Teruk ni kalau petang. Teruk. Just sembang-sembang kosong. Nak sembang pasal kereta manual, kereta auto pun tak tahu apa topik yang nak sembang. Manual, auto, dan kebanyakannya korang pun pakai auto kan sekarang. Adalah yang pakai manual, yang lagi prefer manual, yang lebih suka auto. Terpulang pada masing-masing. Ni nak pergi beli pasir kucing ni dekat Kota Damansara, Pasar Raya Kucing. Jangan main-main. Kucing pun ada pasar raya sekarang. So just terfikir bisnes untuk binatang peliharaan ni, untuk pets sekarang ni kan, satu bisnes yang bagus sebab ramai yang suka bila binatang. Kucing, anjing, yang kecil, yang rare, macam ular pun ada orang bela kan. Volkswagen Sirocco 2 pintu macam Satria juga kan. Lampu dia tu kalau tengok macam Satria, tapi dia lagi tough kan. Untuk 2 pintu Volkswagen. Untuk model ni ada 1.4, ada 2.0 kan. Naik dash tak jauh, tapi malas nak lalu bawah tu. Traffic light banyak beratur. Dash, kita masuk tol sekejap, walaupun pendek, ada lalu tol, terus keluar. So manual ni, kalau trafik okey kan, memang relax lah sebenarnya. Bukan, lebih kurang je. Macam auto kan. Tapi kalau dah terlalu lama pakai auto, untuk akulah, dia sampai ada satu masa tu dia akan teringin sangat bawa manual. That's why lah aku macam nak simpan kereta ni kan. Walaupun under power lah, berat lah, apalah, tapi bila terasa nak bawa manual tu, tak apa, dia ada kan. Teringin lah nak ada satu manual yang power sikit kan. At least Satria GTI ke kan. Dapat Mazda 3 MPS ke, Mazda 3 kan, manual kan.
Dan pakai manual ni tak perlu brake pun. Brake boleh jarang sikit guna lah. Kita balancekan engine braking tu kan. Pakai gear, kita drop gear. Tapi taklah orang kata setiap masa. Adalah masa yang sesuai kan. Macam tu lah. Macam ni, kita free gear. Dia punya melambung tu tak macam ada gear tau. Kalau ada gear dia macam ketat sikit. So dia macam release kan. So macam dia kurang sikit melambung. Macam tu lah katanya. Rasanya pun macam tu. Adalah beza. Aku pernah try kan. So gitulah. Okay, untuk masuk Sempang, masa aku belajar masa L dulu, cikgu tu mesti kata mesti tukar dua, mesti bawa 20. Sudah steering dah tegak, baru masuk gear. Wah, dulu dia ajar macam tu. Harap ada parking kat dalam. Malas aku nak parking kat luar ni. Yes. Okay, kita beli pasir sekejap. A few moments later. Macam naik ke tebang kena ada extender, baru selesa sikit. Bukan tak muat langsung, boleh muat, tapi kasih selesa sikit lah kan. Tidak macam bila dah ikat tu tak boleh nak bergerak. Apa nak jadi. Itulah aku suruh gemuk. Aduh. Okay, dah settle beli. Asyik. Ni tadi highway yang kita lalu. Tepi je. Kalau ada kuasa glitch, kita naik terus. Tak payah pusing-pusing. Aku ni dulu tak nak lah bela-bela kucing kan. Tapi balik kita ikut jalan bawah lah. Bosan juga masuk highway, keluar highway kan. Time tak banyak kereta ni okey lah. Time belum peak hour ni boleh lah kan. Alhamdulillah semua lampu hijau.
kawasan Uptown Damansara. Kita ni dah di zaman orang tak shopping kat kedai sangat lah. Dulu kalau Uptown Damansara ni memang kira tempat cik-cik barang kan. Sekarang lebih orang duduk orang lebih mudah cari platform online, Shopee, TikTok kan. Itulah, tapi untuk platform-platform tu kadang-kadang kena tengok betul-betul lah ukuran dia, saiz barang tu kena tengok. Kena tengok review kan. Actually bendanya sama je macam kita beli kat kedai kan. Kat kedai kita belik-belik nak tengok benda tu okey ke tidak, try. Cuma online ni kita tak boleh nak try lah. Kita kena pastikan saiz kita yang betul-betul saiz kita lah. And Mazda 5 ni salah satu bukan calon salah satu line up taxi eksekutif dululah ni. Tapi tak pernah nampak lah ada orang beli. Yang aku pernah nampak Mercedes Vito tu kan, Mercedes MPV tu, Nazaria, Serena of course, Innova yang paling banyak lah, Azza Citra. Tapi Mazda 5 ni aku tak boleh nak recall, tak pernah nampak ada orang buat yang jadi taxi eksekutif dulu lah. Pandangkan aku ni ex driver eksekutif cab kan. Masa apply tu ni lah salah satu line up dia, Mazda 5. Adoi. So kalau betul lah projek yang tengah buat tu buat jalan, mungkin dia nak bypass jalan ni, tembus ke jalan lepas roundabout sana, mungkin boleh menyuraikan sikit lah keadaan trafik kat sini. Untuk orang yang setakat lalu je sini kan, dia untuk terus ke jalan sana, dia orang boleh bypass terus jalan sana. So tak perlu nak lalu sinilah jam. Mungkin lah, harapnya benda tu memang buat jalan lah. Bukanlah buat rumah kan. Kadang rumah tak sudah-sudah, rumah yang ada pun tak jual.